kata muzik, alat muzik tu najis. Betul ke ada orang kata alat muzik tu najis? Dia ada soalan ni, dia kata betul ke tak alat muzik tu najis? Betul lah, memang najis. Getar hak kena tiap ayam. Jadi najis ni kalau kita belajar dalam kitab-kitab fiqh, benda yang keluar daripada kemaluan, darah, nanah, binatang hak najis dua, anjing babi dalam mazhab Syafi'i. Nampak? Binatang-binatang lain hak mati tanpa sembelih, melainkan manusia, haiwan, ikan dengan belalang. Hak lain kalau mati najis. Alat muzik ni kita tak dengar, lagi najis. Nampak? Pegang piano kena masuk tangan. Apa tu? Pasal nak sembahyang ni. Nah, warna masuk kaki tu. Dah gigit gula warna ubi tadi. Jadi pelik benda kita tu lagi bukan. Jadi hak salah bukan dak gitu. Bila kita pergi main tu, siapa dak ingat ke sembahyang bang. Dak ingat kepada perintah Allah. Di situ menjadikan haram. Batulah. Kalau kita kata haram, semua dak tahu benda. Nah, jadi benda hak tinggal. Kalau benda ni tak molek, Allah tak kasihkan kepada kita. Sebab tu bila tengok dua perkara hak manusia suka. Hak manusia suka lah. Muzik dan nyanyian. Muzik ni bunyi-bunyian dan nyanyian. Nampak? Dua ni manusia suka. Nak kata haram, tak molek, tak boleh. Kan muzik dan nyanyian di dalam syurga. Pun dalam bab nikmat syurga ada muzik, dalam syurga ada nyanyian. Bermakna dua benda ni benda yang molek. Benda molek saja boleh masuk dalam syurga. Benda tak molek tak boleh masuk dalam syurga. Jadi yang jadi tak moleknya orang yang bawa muzik ni, bukan muzik tu. Orang yang bawa muzik. Nampak? Tengok macam budak-budak tu ikut ke muzik siapa. Yang tengok je layang tu muzik siapa dak semayang tak tahu apa jadi bodoh ke tu. Nah, orang mana muzik dengar buat lagu tapi dia dengar orang ngajar. Boleh kena rukun tok semayang, batas semayang ni muzik pagi petang siang malam. Lah dah tidak kenal siapa diri dia, kenapa dia dicipta. Nah, apakah perintah Allah? Apakah tugas sebagai khalifah? Tanggungjawab dia dengan anak bini dia, dengan negara, sama-sama jiran sekampung. Dia tak reti. Kerana muzik. Muzik semua. Jadi yang haram, yang salah, yang tak molek ialah manusia yang melayang muzik itu. Dalilnya yang masuk neraka lagi getar ke orang? Yang masuk neraka lagi derang ke orang? Tak ada lah mana-mana lagi jumpa di padang masyab duduk piano nak masuk neraka. Nah, mereka orang tanya dah mana ni? Piano, drum, gitar masuk neraka. Piano kata, dak mayang itu. Yang masuk neraka apa? Orang yang main muzik. Jadi dia tak kena kendalikan muzik, dia masuk neraka. Nampak? Adakah dia boleh salahkan muzik? Tak. Nampak? Salahkan diri dia. Sebab tu kalau kita ni ada basic ni mana kita ada asas, kita boleh jadi siapa saja, melainkan benda yang haram dengan totok. Nah, batu orang dah ada basic agama, tak ada masalah. Dia menjadi penghibur, dia ada landasan dan sempadan. Dia adalah bukan untuk melalaikan manusia. Nampak? Najis ialah akhlak manusia yang kotor, perbuatan manusia yang tidak molek. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah.